Host single lagi tak? Alhamdulillah, dah tak single dah. Single berpuluh tahun yang lalu lah. Sekarang ni dah tak single dah, Wafi. So sebab itulah saya nak ajak orang berkahwin juga. Sebabnya setiap orang bagi saya insya-Allah ada rezeki jodoh masing-masing. Yang penting sekali kita ada mindset yang bagus lah. Kita cakap pada diri kita, Allah ada sediakan jodoh untuk kita. Kita kena cakap pada diri kita, ada je rezeki jodoh kita tu. Mungkin bukan sehari ni tak jumpa, mungkin esok kan. Yang penting kita jangan tutup lagi pintu hati. Okey tak? Wafi kan. Dan juga semualah. Saya tak tahu kenapa bergoyang-goyang sangat dia punya stand ni. Okey, sebab dah lama tak live lah ni. Dia tak merestui kan. Okey, host single lagi tak? Okey, dah jawab dah. Saya tak single lah. Amy, Mila, moga bertemu jodoh yang boleh membimbingku dengan anak-anak ke jalan yang reda. Allah redai. Amin ya rabbal alamin. So Amy, Elias, Mila pun tengah cari jodoh kan. Harap dapat berjumpa dengan pasangan yang terbaik lah.